Betulkah kalau kita pergi kubur tak boleh bercakap dengan orang yang sudah mati? Tak betul. Yang betulnya boleh. Tapi percakapan yang sesuai. Contoh bolehnya dia pergi di kubur. Assalamualaikum ya abi. Kubur ayah. Nak, salam sejahtera atas kamu wahai bapa aku. Dia kata rindunya mak ke ayah. Hukumnya harus. Faham tak lagi? Atau dia pergi kubur mak dia. Assalamualaikum ya umi. Salam sejahtera atas kamu wahai ibuku. Faham? Anak-anak rindunya ke mak. Harus. Faham tak lagi? Yang tak harus kita cakap benda yang tak menasabah dengan mayat. Mak balik-balik kat rumah tak ada orang nak gosok baju, nak kena makan ayam dia. Nemu duduklah kubur sok mak berapa. Tu baru tidak betul. Faham tak lagi? Okey? Ada orang kata haram cakap dengan ahli kubur tu salah. Tu orang tak mengaji hadis. Dalil Nabi kata apabila kamu sampai di tanah perkuburan faqulu assalamu alaikum. Bila kamu sampai di tanah perkuburan faqulu, maka kata assalamu alaikum. Assalamu alaikum tu khitab kepada siapa? Kaum tu. Wahai ahli kubur. Hadis penuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Satu hadis. Hadis kedua. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Hadis pertama. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk kubur. Hadis kedua. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negeri orang-orang mukmin. Itu dalil. Dalil yang ketiga. Lepas perang Badar hari yang keempat. 3 hari lepas perang Badar, mayat-mayat tentera kafir laknatullah dihumban semuanya dalam satu lubang. Faham lagi? Esok hari keempat Nabi mari. Nabi mari. Okey? Nabi mari, Nabi tanya, "Mana mayat-mayat tentera musyrikin?" Bubuh dua ni. Faham? Sahabat pun kata, "Mari kita pergi tunjuk." Rupanya dibuang dalam satu lubang. Setambung duduk dalam lubang tu. Okey, lari siapa kat lubang tu, Nabi pun pergi jengak. Nabi letak kaki atas tepi lubang. Dan Nabi berkata, "Ya fulan ibnu fulan, wa ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, wa ya fulan ibnu fulan." 4 orang Nabi sebut nama. Faham? Nabi cakap tu dengan mayat. Faham? Nabi kata, "Hei si fulan bin si fulan, hei si fulan anak si fulan." 4 orang. Lalu Nabi katakan, "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Adakah kamu dapati apa yang berhala kamu janjikan kepada kamu itu benar? Fa inni wajadtul yaum ma wa'adani rabbi haqqan. Sesungguhnya hari ini, kata Nabi, aku dapati apa yang Allah janjikan kepada aku, kemenangan Islam adalah benar. Kejut sahabat. Sahabat kata, "Hei Rasulullah, mu cakap dengan orang mati dah Mana dengar? Pecah perut dah." Faham? Kak Gigi tanya, "Sahih tak ada?" Aku rasa nak siku tahu muka. Faham tak lagi? Nah, tak payah cakap sahih tak sahih, mu dak erti kak sahih tak sahih. Faham? Jadi sahabat terkejut tengok Nabi cakap dengan mayat. "Ya Rasulullah, bapa pergi cakap dengan mayat? Perut pecah dah." Maknanya takkan boleh jawab. Faham? Nabi pun beri penjelasan. Nampak? Wa ma antum bi asma'a minhum. Tidak ada kamu wahai sahabatku yang masih hidup lebih dengar daripada mereka. Maknanya mereka yang jadi mayat lebih dengar apa yang aku cakap daripada kamu. Walakinnahum la yaqdiru ala jawab. Akan tetapi mereka tidak mampu nak menjawab. Faham tak lagi? Dah. Nabi cakap dengan orang mati ke orang hidup? Ada dalil tak lagi? Ada. Bagus tu kau tanya ni. Tapi bukan lagi nak suruh cakap. Mak duduk kubur. Bukan gitu. Nak sekadar orang kata rindunya ke mak. Lama dah mak tak ada. Siap adik-adik. Gitu je. Macam kau cakap dengan kucingnya. Cakap dengan kucing. Ada cakap dengan kucing? Amal tak? Amal cakap dengan kucing. Dia sayang jenis sayang kucing. Kucing dia tak ada, dah kucing dia balik. Mungkin di mana? Aku cari mula lagi asal tadi. Kucing.
Ha, maknanya kau anda orang nak pergi di mana? Ha. Faham tak? Ha. Dah boleh kata syirik cakap dengan kucing tak? Nampak tak? Oh, cakap dengan semut abuya okey lagi. Tapi cakap dengan malaikat jeng lah tu. Faham ya? Kalau cakap dengan semut aja jadi tak apa dah. Lagi tambah parok dengan malaikat pula jeng mu abuya. Nah. Jelas dah? Ha, jelas.